Kalau kita cakap kita dah boleh pada ni dah. Oh. Macam mana doktor bagi? Jaga masa ni apa? 2 minggu. Doktor bagi jangka masa 2 minggu. Antibiotik tu tahan lah. Allah. Dia cuma dia tapak dia tu dia sarang kuman. Allah. Dia buat tapi tak boleh nak guna. Dia jadi sarang kuman. Ya Allah, Allah Akbar. Umur 10 tahun. 10 tahun. Laki. Perempuan. Allah. Dia mula buat. Dia di sini 4 tahun buat dah. Tu dia. Betul. Lama dah dia buat di sini. Duduk di Penang lama dia ni. Kalau balik pun duduk sekolahnya dia kami lah. Sekolah lepas tu kira baru ni dia jadi bisui di tapak dia tu. Dia buang tapak tu. Dia pasang pula tak boleh. Lepas tu ni trend ni pun dia kata tak boleh juga dia jadi ayak tak ni. Tak boleh. Cuci tekuk ni lah kau. 10 tahun. Boleh lemak dah. Saya tolong doa. InsyaAllah saya saya kongsi doa. Minta tolong Ustaz. Ya, dalam madu saya doa dah. Untuk serbi balik semua ni. Semua ni termasuk juga gangguan. Serbi balik apa? Antibody. Paru-paru, usus besar, saraf, saluran darah, pergerakan darah. Dia mesti ada darah tinggi. Betul Ustaz? Dia pakai ubat BP. Ya, mesti ada darah tinggi. Malam dia duduk ayau kata ada orang nak ambil dia. Ingat orang tak faham. Alamak. Duduk nak ni kan. Allahu Akbar. Kata orang nak ambil dia duduk ayau semua. Dia tak boleh menang. Semayang pun susah nak. Allahu Akbar. Dia duduk ngikau sebab orang nak ambil dia. Nanti dia. Allahu Akbar. Kesiannya. Jadi nanti serbi baliklah. Dia punya hati dia punya tulang, perut, peranakan dia cuci balik peranakan semua, kulit, empedu, angin dan apa semua, termasuk juga khususnya buah pinggang. Jadi saya sure tuan beli madu dan soda ni bagi makan tengok. Bagi makan tengok. Kalau boleh lah, oleh kerana doktor kata jangka hayat 2 minggu bergantung pada antibiotik tu, saya short tuan ambil ni. Short saja. Nanti tuan buat pilihan lah. 3 ke? Tak. Ni kecil. Kenapa boleh? Ni kecil. Minta tolong ambil ni. Tuan pun boleh makan. Sauda lah. Minyak sauda. Minyak sauda. Cuma ni kalau duduk di hospital ni, takut bila makan madu ni gula dia tinggi lah. Tapi tak apa, jangan usah hati. Kan, jangan usah hati. Kalau boleh dia 10 tahun tuan spray 5 kali dalam mulut dia. Tu sauda tu. Untuk dia makan, ni setengah sudu. Macam ayak ni. Kalau nak baca pun tak apa, makan tu pun tak apa.